Terima kasih Saudari Perdana Majlis pada pagi ini. Yang berhormat Timbalan Chiu Chong Meng, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Ketua-ketua dan Timbalan Ketua Setiausaha Kerajaan Kementerian, Ketua-ketua dan Timbalan Ketua Pengarah, Jawatan dan Agensi, ahli-ahli lembaga pengarah, wakil-wakil pemandang industri swasta dan sektor pelancongan dan rakan strategik, rakan-rakan media, titip kehormat tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya mengalu-alukan kehadiran semua tetamu. Kehadiran anda hari ini mencerminkan sokongan padu kerajaan terhadap agenda pembangunan dan pemekasanan industri pelancongan negara. Saya juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para pegawai kenang kerajaan, agensi, barisan hadapan, rakan industri pelancongan serta wakil media. Kerjasama antara semua amat penting untuk memastikan kejayaan kempen Mesra Malaysia serta menyokong kejayaan tahun melawat Malaysia 2026. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita mestilah menilai dan lihat kenapa kita mengadakan ini kursus untuk Mesra Malaysia. Kita sekarang masalahnya banyak aduan daripada pelancong ataupun orang tempatan. Kita kadang-kadang ada segelintir pegawai fikir dia ada kuasa, dia lupa kita sepatut kalau rakyat ataupun pelancong ataupun kita orang tempatan, dia orang tidak faham, tidak memahami isu-isu ataupun tidak faham. Kita patutlah kasih pendidik sikit ataupun kita jelas sama dia. Tetapi kita silap, kita tunjuk kuasa sama dia. Who I am, siapa saya. Inilah jadi dulu rakyat merasakan dia orang macam kena ditepikan. Dia orang merasakan kamu orang punya pegawai kerajaan, kaji saya bayar. Macam mana kamu boleh buat sebegitu sama saya. Inilah cari satu dulu. Itulah saya minta ketua-ketua jawatan, ketua-ketua setiausaha, kementerian atau timbalan, kita marilah bersama-sama kita lihat dan juga perkara ini isu ambil yang serius. Saya cukup hari ini, saya tahu banyak agensi sepatut terlibat, tetapi kehadiran tidak sampai ini. Saya harap mana-mana kementerian tidak ambil perkara ini serius, silalah pertolongan membantu negara kita. Kita mesti mau belajar. Ada di negara kita pergi kata, oh, bila kita entry, dia cukup macam contoh cukup kita pergi, dia so banyak polite, dia cukup mesra. Bila you tanya, dia pound sama kita, dia pun jawab baik-baik. Tapi kita punya selalu tunjuk muka, kita punya warna kepada orang. Inilah jadi satu masalah untuk kita punya image terjajas negara kita. Bukan seperti itu mesra. We must make sure this is today the most important point I want to stress. That's why we call Mesra Malaysia. Kita lain-lain saya rasa kita semua faham apa sebab kita main tugas. Macam tadi saya kata, saya punya timbalan ketua setiausaha, saya punya kementerian, saya tanya dia, jangan teksi ataupun mana-mana pas kita pasang satu dua buah saja, pasang semua, jangan banyak ketubun, pasang. Kementerian-kementerian kita pun hubung bersama-sama, kita bagilah macam mana kempen Mesra Malaysia, bagilah semua agensi, apakah ataupun
macam mana kita boleh sampaikan kita punya mesej kepada semua pegawai kerajaan, termasuklah swasta juga, terutama sekali terlibat sama pelancong industri ini, pengusaha juga, kita punya tour guide juga. Macam ada punya tour guide, dia mau dia punya commission saja, bila tour itu pelancong tanya lebih, dia sudah marah. Nah, inilah saya terima macam-macam aduan. So saya nak minta kita ni meningkatkan naik taraf kita punya kelemahan, kita buatlah apa sepatutnya buat. Saya ini hari ini pun cakap terima kasih, saya sudah nampak ada tourism yang polis tourism pun sudah ada. Dulu sudah lama kita tidak jumpa. Saya ucap terima kasih kepada IGP, bantu sama kita settle juga, pasal dia orang pelancong kata bila dia sampai sini dia pun tak tahu mana satu pelancong polis. Dia orang katakan mau tanya pelancong. So saya harap saya punya kementerian juga, Tourism Malaysia terutama sekali sekretariat, hubung bersama-sama polis, tourism polis, minta dia orang di kerjasama, bagi maklumat sama dia orang boleh tahu apa kita program kata yang pelancong nanti tanya, kita polis pun tak tahu. So maklumat kita mesti bagi elakkan kepada itu saja hari ini saya nak sampaikan. Saya tidak macam panjang, macam saya kata semua lain-lain, kamu dah lebih pandai daripada saya, cuma saya ingatkan kita mesra sama Malaysia, mesra sama rakyat, pelancong, terutama sekali orang tempatang. Tempatang, kampung-kampung selalu orang marah. Marah kenapa? Dia kata selalu dia orang daripada kampung, kita nilai dia macam tong sampah. Inilah dia datang mungkin itu secara dia sekali pergi melancong, tapi orang tidak mau ambil tahu, ataupun dia pergi shopping mall pun sama juga. Saya ada terima dia orang kata dia orang pergi kata di sana nak beli barang, macam dia utang dia 10 tahun ini. Tanya dia tidak mau jawab baik-baik. Inilah macam-macam itu. That is why saya lepas tahun baru Cina ini, I going to go all the shopping mall punya management. Saya mau sampaikan ini mesej. Saya tidak mau kita melawat Malaysia 2026 mengadakan lagi ini aduan-aduan. Tetapi ini isu bukan untuk saja melawat Malaysia 2026. Saya mau teruskan kita cayakan ini mesra Malaysia. Sekian, terima kasih. Majlis merekamkan sedikit